Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi sayur pucuk labu, dan mereka merupakan daun labu yang saya tanam sendiri dekat belakang rumah ataupun tepi rumah. Oleh kerana saya lihat sayur labunya tak terlalu subur, jadi saya ambillah dia punya pucuk. Caranya macam gini. Kita ambil bahagian pucuk dia. Nah, selain daripada labu kuning tu, pucuknya juga boleh dimakan. Siapa yang dekat sini suka makan pucuk labu? Atau mungkin ada yang dekat sini tak tahu pun bahawa pucuk labu ni boleh dimakan. Jadi lepas ni, bolehlah cuba. Kalau misalnya anda jumpa di pasar tani ke, atau mungkin anda ada tanam sendiri dekat rumah, bolehlah cuba masak. Macam-macam menu boleh buat. Masak lemak sedap, masak tumis macam saya nak tunjukkan kepada anda ni pun sedap. Semuanya bergantung pada selera masing-masing lah. Nah, sekarang saya akan siang terlebih dahulu pucuk labunya. Caranya macam ni. Sama je macam kita siang sayur yang lain. Kita gosok-gosok sikit bagi hilang bulu dia. Dapatlah lebih kurang segini. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan mencuci terlebih dahulu sayur ataupun pucuk labu saya ni. Nah, biasanya kalau anda pucuk labu sukanya masak apa? Langkah selanjutnya berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Ada bawang merah, bawang putih, lalu saya juga menggunakan ikan bilis. Selain tu, saya juga menggunakan belacan agar masakan kita bertambah sedap, dan juga cili kering. Dan kesemua bahan-bahan tersebut saya nak tumbuk sehingga lumat. Jika misalnya malas nak tumbuk, nak guna pengisar pun boleh, tak jadi masalah sama sekali. Sesuaikan dengan kemudahan dan juga selera masing-masing. Pucuk labu ni saya paling suka kalau ditumis sama dengan cili kering macam ni. Saya rasa macam lebih sedap aja macam tu. Jadi misalnya anda tak tahan pedas ataupun tak suka, tak perlu pun tambah cili kering tu. Kalau nak ganti dengan cili hijau pun boleh juga. Dan saya kalau masak pucuk labu ni sukanya pakai cili kering macam ni. Seperti yang anda boleh lihat dah lumat. Sekarang kita ke langkah selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian kita akan ambilkan semua bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi tu. Dan macam biasalah kita akan tumis sampai jiran kiri kanan depan belakang bau. Dan bahan tumisan kita sedikit garing. Setelah bahan tumisan kita ni dah berbau harum, sekarang bolehlah masukkan air. Untuk kuantiti air ni sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Kalau boleh letak lebih sikit sebab nak tunggu dia lembut tu lambat. Nak tunggu sayur kita tu lembut, dia agak lambat. Sebab tekstur dia kasar. Sambil tu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera, penyedap rasa atau MSG ni bagi yang gunalah. Yang tak guna boleh skip. Kemudian bolehlah kita masukkan kita punya sayur pucuk labu. Nah, kalau saya pucuk labu ni tak suka dia terlalu lembek. Saya suka dia kasar-kasar macam tu. Bila makan dia masih crunchy lagi, masih fresh. Namun semuanya berbalik kepada selera masing-masing, seperti mana yang anda suka. Kalau misalnya suka tekstur dia lembut-lembek, bolehlah masak dengan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, ni dah siap dah pun. Bagaimana menurut anda yang resipi pada hari ini? Cukup mudah kan? Bahannya merupakan bahan asas yang biasa. Cara masaknya pun mudah. Saya harap anda suka dengan video kita pada hari ini. Dan macam biasalah, kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka juga turut dapat mengetahui tentang resepi sayur kampung satu ini. Dan jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi. See you next video guys. Bye bye.